Jom mengeja dalam tulisan Jawi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Beberapa hari lepas kita telah menyambut sambutan Hari Guru, iaitu pada 16 Mei. Bagaimanakah ejaan Hari Guru dalam Jawi? Jom kita sama-sama mengeja. Pertama sekali kita kena pastikan perkataan ini adalah asal daripada bahasa Melayu ataupun bahasa Inggeris ataupun bahasa Arab. Hari semestinya bahasa Melayu. Seterusnya kita laksanakan padanan huruf. H sama dengan huruf H. E, huruf alif, R, huruf ro, dan I, huruf ya. Seterusnya kita pastikan sambung dan tidak boleh sambung. H dengan alif boleh sambung, alif dengan ro tak boleh sambung, ro dengan ya tak boleh sambung. Jadi jawapannya adalah hari dalam Jawi. Seterusnya guru. Pastikan perkataan guru ini bahasa Melayu, bahasa Inggeris ataupun bahasa Arab. Semestinya bahasa Melayu. Jadi kita buat padanan huruf. G, huruf ga, U, huruf waw, R, huruf ro, U, huruf waw. Pastikan sambungan. Ga dengan waw boleh sambung, waw dengan ro tak boleh sambung, ro dengan waw tak boleh sambung. Jadi jawapannya adalah guru. Dan keseluruhannya adalah Hari Guru. Itulah cara mengeja Hari Guru di dalam Jawi. Di kesempatan ini, saya ingin mengucapkan selamat Hari Guru kepada seluruh pendidik, sama ada pendidikan secara formal ataupun pendidik secara tidak formal. Jadi sekadar itu saja perkongsian kita pada kali ini. Jangan lupa follow saya dan kita jumpa lagi pada video yang akan datang. Wallahu a'lam.